Boleh tak nak minta dia kaya? Apa betul niat elok? Allah bagi aku jadi kaya ya Allah. Tuan-tuan nak kaya, ada amalan dia. Lepas daripada sembahyang Jumaat, Allahumma aghnini bifadlika amman siwak bihalalika an haramika. Baca 70 kali. Yakin Allah akan bagi kaya. Biiznillah. Guru saya pesan apa? Niat bagi betul. Ada orang tu main-main jumpa tu guru saya, dia kata, Ustaz, niaga apa pun tak dia Ustaz, niaga Ustaz lingkup, niaga Ustaz rosak, niaga kamu. Itu nak buat macam mana? Saya Muhammad kata, ambil amalan ni, tapi satu niat betul, janji elok. Apa dia? Nanti kalau Allah bagi kaya, ingat nak tolong agama Allah. Tuan-tuan pun sama, saya pesan sama macam guru saya pesan kat saya. Bila Allah bagi kaya, ingat nak tolong agama Allah, nak sedekah banyak, nak infak banyak, nak tolong orang susah. Minta doa, minta